Pokok anda kelihatan lemah, daun pucat kekuningan, pertumbuhan perlahan, atau pucuk baru tak naik-naik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Kalau pokok anda mengalami tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi, itu bermakna pokok anda kekurangan nutrien untuk tumbuh besaran. Inilah masanya untuk anda gunakan baja Greenfit Slow Release 20-15-10. Formula yang tinggi nitrogen untuk membantu galakkan pertumbuhan daun, batang dan juga pucuk baru. So, baja ni sangat sesuai sekali digunakan pada fasa awal tanaman, selepas melakukan catasan dan juga selepas musim wahan untuk proses pemulihan pokok. Jadi, nakkan pokok anda hijau, subur dan juga cepat membesar, jangan lupa dapatkan baja Greenfit 20-15-10 sebagai baja tumbuh besaran anda. Assalamualaikum.